Berjalan adalah salah satu senaman paling mudah dan paling selamat untuk wanita hamil. Tidak perlu peralatan khas, keahlian game atau latihan rumit. Hanya sepasang kasut yang selesa, pakaian yang longgar dan langkah yang tenang. Semasa kehamilan, tubuh wanita mengalami perubahan yang luar biasa. Otot meregang, postur berubah dan jantung bekerja lebih keras untuk menyokong ibu dan bayi. Berjalan secara berkala membantu tubuh menyesuaikan diri dengan perubahan ini serta menyokong kesihatan fizikal dan emosi. Dalam video ini, kita akan meneroka mengapa berjalan semasa hamil begitu bermanfaat, bagaimana ia memberi kesan kepada ibu dan bayi, serta cara melakukannya dengan selamat pada setiap peringkat kehamilan. Banyak jenis senaman sesuai untuk wanita hamil, tetapi berjalan menonjol kerana ia kesan rendah, lembut pada sendi dan ligamen. Mudah dimulakan, tidak memerlukan latihan atau peralatan khas. Fleksibel, boleh dilakukan di mana-mana, pada bila-bila masa. Selamat, disyorkan oleh doktor untuk kebanyakan kehamilan yang sihat. Tidak seperti senaman berintensiti tinggi, berjalan memberikan pergerakan yang konsisten tanpa memberi tekanan berlebihan pada perut atau belakang. Ia membantu peredaran darah, pernafasan, dan kelenturan, semuanya penting semasa kehamilan. Kekuatan yang dibina melalui berjalan juga membantu ibu berasa lebih sihat dan selesa sepanjang kehamilan. Meningkatkan kesihatan jantung, berjalan memperbaiki peredaran darah dan menguatkan jantung. Semasa hamil, jumlah darah meningkat dengan ketara dan berjalan membantu tubuh menyesuaikan diri dengan lancar. Menyokong pertambahan berat badan yang sihat, aktiviti fizikal sederhana membantu mengawal peningkatan berat badan semasa kehamilan tanpa memberi tekanan kepada tubuh. Mengurangkan bengkak dan pengekalan air bengkak ringan di kaki dan pergelangan kaki adalah biasa semasa hamil. Berjalan membantu mengaktifkan aliran darah di kaki, mengurangkan rasa tidak selesa. Memperbaiki postur dan keseimbangan apabila perut membesar, pusat graviti berubah, menyebabkan sakit belakang dan ketidakseimbangan. Berjalan menguatkan otot teras dan belakang, membantu mengekalkan postur yang baik. Membantu pencernaan, ramai wanita hamil mengalami kembung dan sembelit. Berjalan secara teratur merangsang pencernaan dan membantu usus berfungsi dengan lebih baik. Mempersiapkan tubuh untuk bersalin, berjalan menguatkan otot pelvis dan bahagian bawah badan yang boleh membantu proses kelahiran menjadi lebih lancar dan cepat pulih selepasnya. Berjalan bukan sahaja baik untuk tubuh, tetapi juga untuk minda. Mengurangkan tekanan dan kebimbangan, berjalan menurunkan tahap kortisol, menjadikan fikiran lebih tenang. Meningkatkan mood, pergerakan lembut merangsang pengeluaran endorfin, hormon gembira semula jadi badan. Meningkatkan kualiti tidur, aktiviti tetap membantu wanita hamil tidur dengan lebih mudah dan lena. Meningkatkan keyakinan diri, berjalan setiap hari memberikan struktur dan tujuan, membantu mengatasi perubahan semasa kehamilan. Hanya 15 hingga 30 minit berjalan boleh membantu ibu berasa lebih bertenaga, tenang dan terhubung dengan tubuh mereka sendiri. Bekalan oksigen yang lebih baik, berjalan meningkatkan aliran oksigen ke ibu dan bayi, menyokong perkembangan otak dan organ. Berat lahir yang sihat, aktiviti sederhana dikaitkan dengan pengurangan risiko berat lahir terlalu tinggi atau terlalu rendah. Peredaran yang lebih baik melalui plasenta, membantu penghantaran nutrien dan pembuangan sisa. Potensi kelahiran lebih mudah. Beberapa kajian menunjukkan bayi ibu yang aktif cenderung berada dalam posisi yang lebih baik semasa kelahiran. Berjalan bukan sahaja untuk keselesaan ibu, ia juga cara lembut dan semula jadi untuk menyokong pertumbuhan bayi dari dalam rahim. Trimester pertama, mula perlahan. 10 hingga 15 minit sehari sudah cukup untuk meningkatkan tenaga. Trimester kedua, tenaga biasanya meningkat. Sasarkan 30 minit sehari, 4 hingga 5 kali seminggu. Trimester ketiga, berjalan perlahan membantu mengurangkan tekanan pada belakang dan mempersiapkan badan untuk kelahiran. Doktor biasanya mencadangkan sekitar 150 minit aktiviti sederhana setiap minggu dan berjalan ialah cara yang baik untuk mencapainya.
Pakai kasut yang menyokong dan selesa. Berjalan di permukaan rata untuk mengelakkan tersandung. Minum air sebelum, semasa dan selepas berjalan. Elakkan kepanasan berlebihan, pilih masa pagi atau petang yang sejuk. Dengar tubuh anda jika pening, sesak nafas atau mengalami kontraksi, berhenti dan berehat. Gunakan tali sokongan atau tongkat berjalan jika perlu pada akhir kehamilan. Sentiasa berbincang dengan doktor jika anda mempunyai kehamilan berisiko tinggi atau komplikasi seperti pendarahan, tekanan darah tinggi atau kontraksi awal. Berjalan dengan pasangan atau rakan ia membina hubungan dan motivasi. Dengar muzik, buku audio atau podcast. Pilih laluan di kawasan hijau alam semula jadi membantu mengurangkan tekanan. Tetapkan matlamat kecil seperti jumlah langkah atau masa berjalan. Tukar laluan berjalan supaya tidak bosan. Berjalan sangat berkesan sendiri, tetapi lebih baik apabila digabungkan dengan tabiat sihat lain, pemakanan seimbang, memberi tenaga dan menyokong pertumbuhan bayi. Hidrasi, mengekalkan tenaga dan kesihatan kulit. Rehat yang cukup, membantu otot pulih. Pemeriksaan pranatal, memastikan aktiviti anda selamat sepanjang kehamilan. Berjalan 30 minit sehari bukan sekadar senaman, ia adalah penjagaan diri untuk dua nyawa. Adakah berjalan boleh menyebabkan keguguran? Tidak. Untuk kehamilan yang sihat, berjalan adalah selamat dan disyorkan oleh doktor. Adakah berjalan akan membuat saya letih atau menekan bayi? Kepenatan ringan adalah normal, tetapi berjalan sederhana meningkatkan peredaran darah dan memberi manfaat kepada bayi. Saya tidak pernah bersenam sebelum ini, adakah terlalu lewat untuk mula? Tidak sama sekali. Berjalan adalah cara paling mudah untuk mula aktif dengan selamat. Perlukah saya berjalan dengan cepat? Tidak. Langkah perlahan dan stabil sudah mencukupi. Fokus pada konsistensi, bukan kelajuan. Kehamilan ialah masa perubahan dan persediaan. Berjalan adalah alat mudah tetapi kuat untuk menyokong tubuh, minda dan bayi anda. Hanya dengan berjalan setiap hari, anda boleh menguatkan jantung, mengurangkan simptom kehamilan, meningkatkan mood, membantu bayi membesar dengan sihat. Anda tidak memerlukan gimnasium atau peralatan mahal, hanya kaki anda, laluan yang selamat, dan kesediaan untuk melangkah satu demi satu. Jika video ini membantu anda, ikuti Willy Media untuk lebih banyak maklumat kehamilan berdasarkan sains yang menyokong ibu dan permulaan yang sihat.